Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Aini Raisya binti Muhammad Zaman, Wartawan Cilik TVPSS SK Bukit Rokan akan bersama anda pada pagi ini. Dalam majlis penyampaian watikah pelantikan pemimpin Cilik SK Bukit Rokan bagi sesi persekolahan 2025 dan 2026. Seramai 33 orang murid telah terpilih untuk menerima watikah pelantikan pemimpin Cilik SKBR pada pagi ini. Mereka terdiri daripada 17 orang pengawas sekolah, 16 pengawas PSS dan 10 orang pengawas SPBT. Selain daripada pengawas, seramai 16 orang ketua dan penolong ketua kelas juga turut menerima watikah pelantikan pada pagi ini. Watikah pelantikan akan disampaikan oleh Tuan Guru Besar SK Bukit Rokan iaitu Encik Azmi bin Bajid. Mari kita saksikan sorotan majlis penyampaian pelantikan watikah ini. Bersama saya ketika ini ialah Encik Azmi bin Majid, Guru Besar SK Bukit Rokan. Cikgu, apakah harapan cikgu kepada semua pemimpin cilik yang dengan rasminya telah dilantik pada hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terlebih dahulu syabas dan tahniah kepada pemimpin-pemimpin cilik yang berjaya dilantik pada hari ini. Harapan cikgu, murid-murid yang dilantik ini dapat menjalankan tugas yang baik dan semoga menjadi bakal pemimpin yang tersohor pada masa akan datang dapat mendidik adik-adik ke arah kebaikan. Jadi itulah harapan cikgu. Baik, terima kasih cikgu. Semoga apa yang diharapkan oleh Tuan Guru Besar tadi dapat dilaksanakan oleh semua pengawal SKBR, ketua dan penolong ketua kelas. Semoga rakan-rakan yang telah diberi kepercayaan oleh pihak sekolah ini dapat menggalas tanggungjawab dengan jayanya.
Sekian dari saya, Nur Aimir Aisyah binti Muhammad Zamal yang melaporkan dari Dewan SK Bukit Rokan untuk siaran TV PSS SKBR. Jumpa lagi di layan siaran TV PSS, Inspirasi Pembelajaran Digital.